Apa penyebab? Okay, sebenarnya lah okay, aku clear daripada awal mana yang keliru ni, kau semua dengar lah Okay. Sebenarnya awalnya daripada kecil umur aku 5 tahun aku cerita awal aku ada penyakit eczema. Ni semua adalah kesan lah, sikit-sikit lah Kesan-kesan penyakit eczema tu. Kesan-kesan. Lepas tu aku pergi hospital. Pergi hospital, masa tu eczema aku boleh kata teruk sampai ke dalam mata aku garu. Ini kornea mata aku koyak. Selepas tu dah pergi hospital tu, doktor tu bagi aku satu ubat titik mata tau. Ni pun orang keliru juga antara steroid yang mana satu. Dia sebenarnya eye drop, ubat titik mata yang digunakan tu. Tapi masa tu kita orang tak tahulah. Just guna dalam tempoh beberapa tahun. Lama-lama mata aku tu dia macam bukan makin elok, makin teruk. Dekat sekolah aku macam dah tak perform, tulis dekat buku, dekat papan hitam baru tak nampak. So doktor decide untuk buat operation sebab masa dia check mata aku tu memang ada keluar satu penyakit iaitu glaukoma, cataract. Sebelum glaukoma ada cataract dulu. Lepas cataract tu doktor buat operation. Dalam waktu buat operation ada muncul satu lagi penyakit, glaukoma. Glaukoma ni penyakit yang bahaya yang boleh menyebabkan aku buta. Di hujung nantilah aku akan ceritakan. Lepas tu bila dah diagnose penyakit tu, mula-mula dia ada di sebelah kanan aku je. Time tu mula-mula satu je? Sebelah je. Sebelah kanan saja? Itu pun 2% je. 2%. Lepas tu itu yang cataract ke glaukoma? Cataract tu dua-dua masa tu. Tapi dah boleh dibuang lah. Dah berjaya dah buang kan? Cataract buang. Dapat buang. Tapi glaukoma ni muncul pula selepas cataract tu. Lepas tu doktor ni dia dah hilang arah dah. Dia macam ini bukan kebakaran aku ni dekat glaukoma. So dia hantar aku pergi ke hospital lain pula. Hospital seterusnya. So daripada hospital seterusnya tu, doktor berikutnya dia minta medicine, ubat titik yang dia bagi itulah kan. Sorry, waktu tu umur kau berapa? Time tu sekolah lagi lah. Darjah 2, darjah 3. Lingkungan macam tu lah. Darjah 2, darjah 3 Kecil lagi lah. Ya, kecil lagi. Waktu yang kau pergi hospital yang first tu, kita tak payah sebut hospital apa lah. So waktu pergi hospital pertama tu, waktu tu kiranya kau baru darjah 1 lah macam tu. Sebab dah 2-3 tahun. 5 tahun ni aku kena. Dan darjah 1 aku continue pakai ubat yang doktor bagi tu. Daripada 5 tahun 6 tahun sampai darjah 2. Ya Allah, 4 tahun. 3 tahun lebih kurang. Lebih kurang 3 tahun, 4 tahun juga. Yes. Okay, teruskan. Daripada tu efek ke mata aku sampai